Seterusnya, poin yang keempat, harga emas naik 10%. Okey. Tuan-puan kena ingat poin ni. Secara purata ada up and down, ada tahun harga emas naik banyak, bahkan ada harga emas turun, tapi penurunan dia tidaklah tinggi berbanding dengan kejatuhan ringgit. Dia saya tak pernah tengok lagi harga emas jatuh sampai 50% macam apa yang pernah jatuh kepada ringgit. 30% pun saya tak pernah tengok. Tapi ringgit tu biasa. Jatuh 50%, dulu pernah berlaku, dah pernah berlaku sampai hampir 30%. Jadi emas ni saya tak pernah tengok. Okey, dan secara purata lah dia ada up and down. Secara purata harga emas ni dalam 10% setahun. Jadi kalau tuan-puan nak simpan, nak simpan ASB ke tabung haji ke, nak letak mana-mana pelaburan, tuan-puan cuba bandingkan dengan 10% ni. Berbaloi ke tak berbaloi? Kalau 10% ni lebih tinggi, katalah ASB tabung haji dah 5%. Emas 10%, memang emas lah lebih berbaloi untuk jangka panjang, 2 tahun dan ke atas. Okey. Nak guna duit, nak jual emas, nak buat bayar hutang. Okey. Kena kira. Bayar hutang tu boleh tak dapat penyimatan 10%? Kalau boleh dapat dengan bayar hutang tu, dia buat full settlement, boleh dapat jimat 20% sebagai contoh. Jadi jual daripada simpan emas dapat 10%, baik pergi jual emas yang keuntungan dia lebih rendah untuk dapat keuntungan lebih tinggi. Sebab buat full settlement hutang dapat diskaun 20% sebagai contoh. Berbaloi lah pergi jual emas, pergi tutup hutang. Kena tahulah percentage ni. Sebab ada orang cakap, okey tak saya pajak emas. Okey, pajak emas, simpan dalam SB, contoh. Pajak emas, emas naik lah dalam 10%. Lepas tu pergi pajak ni kos dia setahun dalam 14%. Kos pajak 14%. Lepas tu letak SB 5%. Kan dah rugi dalam 10%. Jadi persen ni tuan-puan kena ambil kira, kena tahu sikit sebanyak. Okey.